Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan tengok soalan SPM 2017. Soalan 2, A dan B dari kertas 2. Okey. So, dia beri rajah kat sini. Rajah 1 menunjukkan perwakilan piawai bagi 2 isotop atom karbon. Okey, 2 isotop atom karbon. So, soalan pertama dia, apakah maksud isotop? So, kalau ingat dalam video sebelum ni pun saya dah pernah mention soalan tentang definisi isotop ni kerap juga keluar. So, apa definisi isotop? Atom-atom unsur yang sama yang mempunyai nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon berbeza. Okey. Dan satu lagi definisi dia adalah kita ubah perkataan nombor proton tu dengan bilangan proton. So, atom-atom unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron berbeza. So, pasangan dia, kalau you nak letak nombor proton, pasangan dia nombor nukleon. Ejaan be careful lah Dan kalau you nak letak bilangan proton, pasangan dia adalah bilangan neutron. Okey. So, kalau nak tengok penerangan saya tentang isotop ini, definisi isotop, boleh tengok dalam video sebelum ini. Okey. So, next. Tentukan bilangan elektron. Okey, so kita kena highlight ni sebab takut kita terbabas. Dia tanya benda lain, kita tulis benda lain. Okey. Tentukan bilangan elektron dan neutron dalam jadual di bawah. Okey. So remember that yang dia bagi ni adalah atom karbon. So bila kita bercakap pasal atom, bilangan proton ejaan saya tu sama dengan bilangan elektron. Sebab itu atom adalah neutral. Okey. So, kita tak ada bilangan proton. Yang kita ada nombor proton. Tapi ingat tak definisi nombor proton? Definisi nombor proton ialah bilangan proton dalam satu atom. Jadi, nombor proton dengan bilangan proton pun nilai yang sama. Okey. So, kalau nombor proton dia, nombor yang kat bawah ni adalah nombor proton. Nombor yang kat atas adalah nombor nukleon. Saya label lah. Saya label kat sini. Nombor nukleon. Ayuh. Yang ini nombor proton. Ini dipelajari dalam perwakilan piawai. Okey. So, kalau nombor proton dia 6, maka bilangan proton pun 6. Ni nombor proton 6, bilangan proton 6, maka bilangan elektron also 6. So, kedua-duanya mempunyai bilangan proton yang sama. Betul lah sebab statement isotop kita tadi, bilangan proton dia sama. So, bilangan elektron akan sama. Okey, macam mana nak dapat bilangan neutron? Okey, so kalau ingat daripada penghitungan yang you belajar, nombor nukleon sama dengan bilangan proton tambah bilangan neutron. Okey. So, nombor nukleon nombor yang ke atas. So, contoh saya ambil yang the first one ni, 12. So, kalau nombor nukleon dia 12, bilangan proton dia 6, berapa bilangan neutron? 12 tolak 6 lah, betul tak? Okey. Kalau yang the second one, yang satu lagi tu, sebelah kanan ni. Yang itu will be ni, nombor nukleon dia 14 sama dengan bilangan proton dia 6. Kenapa 6 ni Okey. Plus tak tahu. How to get dia tak tahu? 14 tolak 6. So boleh tunjuk juga working dia. Dapat 8. Okey. So markah dia macam mana? Markah dia these two things akan membawa markah pertama, these two things akan membawa markah kedua. Okey, apa kegunaan karbon 14 dalam kehidupan harian? Yang ini pun keluar dah sebelum ni. Kegunaannya adalah untuk menganggar umur
bahan artifak atau fosil. Okay, again, those using English, it should be estimate the age of artifacts or fossils, bukan fossil fuels. Alright, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Bye.